Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk hari ini saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan semua berkenaan dengan satu amalan. Yang mana amalan ini dikenali sebagai doa pengasih ataupun doa untuk kita mudah disenangi, untuk kita mudah disayangi, ataupun kita dimudahkan segala urusan-urusan kehidupan kita insyaAllah, terutama dalam perhubungan rumah tangga, dalam urusan mencari jodoh, ataupun dalam urusan perniagaan. Yang mana orang berniaga ni elok amalkan doa ni. Sebab apa? Sebab doa ni insyaAllah akan membuatkan orang rasa belah ihsan ataupun orang rasa terpaut hati untuk membeli barangan dagangan kita insyaAllah. Ataupun orang yang kerap berurusan dengan orang ramai, yang mana berjumpa dengan orang ramai dan sebagainya kan. Jadi boleh amalkan doa ni, sangat bagus insyaAllah. Jadi doa ni daripada surah Al-Baqarah ayat 165 dan ke surah Ali Imran ayat 14. Doanya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yuhibbunahum kahubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. Jadi cara nak amal macam mana? Boleh baca 10 pada waktu pagi dan juga 10 kali pada waktu petang. InsyaAllah semoga bermanfaat saya punya perkongsian saya ni. Jadi siapa yang nak beramal boleh komen komen itu. Moga-moga orang kata ada kebaikan-kebaikan dan juga ada manfaat daripada pengamalan-pengamalan kita ni insyaAllah. Jadi yang mana yang belum follow boleh follow saya, boleh like, share, save dan juga repost video saya ni. Semoga ada kebaikan-kebaikan kepada tuan-tuan dan puan semua. Amin ya rabbal alamin.